Genius. Funny. Okey. Comel satu. Hai Abang. Nama adik Ayu. Ya, aku ada adik. Adik ada lagu untuk Abang? Satu je. Cuba Abang nyanyi dulu. Mana tahu? Nyanyi je lah apa-apa. Ya, abang tak tahu. Okey, nari macam ni. Okey. Okey, 1, 2, 3. Satu ekor ikan berenang. Renang sekarang. Renang? Okey. Ni okey. Ni sangat okey. Abang. Cuba Abang makan ni. Abang sayang adik tak? Sayang. Betul ni? Okey. Abang, nah. Senyum. Pandainya. Kejap sikit lagi. Pipi abang ni kan lembut sangat. Comel pula tu. Minyak pipi dia. Suka abang kan? Abang tahu tak? Abang yang paling best dalam dunia ni. Betul. Tak ada abang lain yang macam ni. Sorry. Comelnya. Sekejap abang. Lagi sikit. Kejap. Comelnya abang. Macam ni abang. Apa ni? Apa comel-comel ni? Abang ni belum lagi. Abang ni belum lagi lah. Ni lagi ni. Banyak lagi. Tadi tak buat lagi untuk abang. Try yang ni. Abang tahu tak kenapa ayam melintas jalan? Sebab ayam tu nak lari dari abang sebab abang tak pandai masak ayam. I like you. Ayam mana ada? Ayam? Pandai ke masak ayam? Ayam? Abang tahu tak? Ikan yang dalam akuarium tu, diorang sebenarnya pandai ambil gaji je. Tapi diorang tak pernah kerja. Lawak. Abang tahu tak? Yang ni pula adik perempuan jenis. Biar aku ada adik perempuan jenis sikit lah. Harap-harap lagi berguna. Buat apa tu? Abang tahu tak? IQ adik 180. Oh yo, tingginya. Taklah, abang ni biasa-biasa je. Abang bangga dengan kau, Dik. Abang, adik nak buat eksperimen. Oh, okey. Eksperimen. Tapi main je kan? Macam mana buku? Tak? Bukan macam dalam buku. Adik nak eksperimen kepala otak abang. Comel pandai gurau. Kasar gurau Abang punya IQ tu rendah sangat. Adik macam penat lah dengan abang yang bodoh je memanjang. Okey? Jadi, adik nak kaji. Adik nak buat eksperimen dan abang adalah subjek dia. Kalau abang tahan, abang akan jadi genius. Bijak sangat. Kalau tak, abang akan jadi... Aku tak nak dia subjek eksperimen ni, bodoh.
Kenapa awak menggelupur sangat ni? Adik ya. Dia jenis tapi dia dah gila dan dah bedah otak Kimi ya. Adik? Kimi. Kimi tahu kan yang adik dah mati.